Kalau kau nak jadi pandai, nak jadi sihat, nak cantik, kau kena tidur secukupnya. Good quality sleep. Orang dewasa kena ada 7 ke 8 jam tidur. Kau nak bangun pukul berapa? So, kita work backwards. Contoh kalau kau nak bangun pukul 5 pagi, pukul 10 kau dah kena tidur. Kau dah ada kat katil, kau dah tutup lampu. Semua dah get ready dah. So, dekat sini aku guna teknik 3, 2, 1 sebelum tidur. So, apa dia? 3 jam sebelum tidur, berhenti makan. Makanan dalam perut engkau tu at least dia ada masa untuk hadam, untuk digest. Itu untuk kesihatan engkau. Okay? Dan bila kita banyak sangat makanan, dia bagi kita energi. So, kita perlukan energi tu dibakar. 2 jam sebelum tidur, kau berhenti minum pula. Pasal kau tak nak bangun pukul 12, pukul 3, tiba-tiba bangun nak rasa nak kencing. So, at least 2 jam tu kau dah berhenti minum. Dan ni paling penting, 1 jam sebelum tidur. Okay, apa kau kena buat? Off screen. Phone, tablet, komputer, games, apa-apa. Berhenti. No phone, no screen. Atau stop baca buku, apa-apalah. Buku pun kau stop. Sebab apa? Kau kena bagi masa untuk otak kau relax. Pasal bila kita tengok skrin, bila kita tengok video, bila kita baca buku, banyak sangat information masuk dalam otak kita ni. So, dia nak digest, dia pun nak kena bekerja. So, 1 jam ni kita kena bagi dia relax. Okay, kasih otak relax. Dalam masa 1 jam sebelum tidur ni kan, ambil masa untuk buat aktiviti untuk menenangkan hati. Antara aktiviti yang boleh buat untuk menenangkan hati, pertama sekali, baca Al-Quran. Kalau kau tak biasa, start sekarang. Kalau kau tak pandai, tak apa. Belajar sekarang. Start sekarang. Pasal bagi aku, hati ni lah yang akan menentukan sama ada kita hidup tenang, tidur tenang, semua tenang. Hati kena jaga. So, macam mana nak menenangkan hati? Antara ni ialah baca Al-Quran. 1 page pun okey. Start dengan 1 page. Kalau kau tak biasa, start dengan 1 page. It's okay. Janji kau buat. Atau ni optional, kau start buat journal. Journal kesyukuran. Gratitude. Kau tulis apa yang kau bersyukur pada hari ini sebelum kau tidur. Minimum 10 benda. It can be simple as Alhamdulillah. Start dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah aku bersyukur aku masih bernyawa. Alhamdulillah aku bersyukur aku masih sihat, badan aku berfungsi dengan betul. Alhamdulillah aku bersyukur aku ada pakaian yang menutup aurat, yang menjaga aku punya kulit. Alhamdulillah aku bersyukur aku ada air untuk mandi, cuci muka, gosok gigi. Things like that. Start bersyukur. Minimum 10. Dan bila kau dah buat semua aktiviti tu, kau baring kat katil. Bila kau baring kat katil, kau baca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini ikut sunnah. Okay. Cara kau nak buat, kau janganlah Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan rush. Relax. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Feel it. Relax. Pasal kita nak slow everything down. Kita nak put in a state yang relax supaya kita senang nak tidur. Bila dah habis berzikir, kalau kau boleh tidur, Alhamdulillah. Tapi kalau kau masih terjaga, apa kita boleh buat kat sini? Kita buat latihan pernafasan perlahan. Aku ada contoh video dekat atas ni. Kau boleh tengok macam mana. So, ini terpulang. Kau boleh buka mata atau kau boleh tutup mata. Tapi aku syorkan tutup mata lah. Pasal kita nak tidur. Kau buat benda ni 30 minit. Latihan pernafasan perlahan selama 30 minit. Dan at the same time kau berzikir. Bila kau tarik,
Kau berzikir dalam hati, kau hembus berzikir dalam hati. Terpulang kau nak guna zikir apa. Kau guna la ilaha illallah ke, astaghfirullah ke, subhanallah ke, terpulang pada kau. Janji berzikir. Kalau tertidur dalam masa 30 minit, alhamdulillah, kau punya insomnia telah berjaya di-curekan.